Baru-baru ni, dunia telah kehilangan the real icon, the grandmaster dalam dunia seni mempertahankan diri dan action star yang legend, iaitu Chuck Norris yang telah meninggal dunia pada 19 Mac 2026. Dia dimasukkan ke hospital Hawaii beberapa hari sebelum kematian dia. Dan family dia pilih untuk rahsiakan detail tentang kematian dia ni dan mengatakan yang pemergian dia adalah mengejut. Chuck Norris ni semua orang tahu dia memang legend gila lah. Bukan hanya sebab dia ni artis, pelakon and famous je tau. Tapi dia memang talented gila. Selain Jackie Chan, dia juga ajak kita semua tentang erti disiplin. Dia punya power tu macam-macam jenis martial art. Semua dia tapau black belt high degree punya tau. Chun Kuk Do, Taekwondo, Karate, Judo, Tang Sudo, Jiu-Jitsu. Semua dia tapau. Silap-silap, kalau dia belajar silat pun dia tapau sekali.